Pernah dengar OCD tak? OCD ni merupakan satu penyakit juga. Nama penuhnya Obsessive Compulsive Disorder. OCD ni bukan sekadar perangai suka mengemas je, tapi dia adalah gangguan mental yang melibatkan pertama obsesi, fikiran yang berulang. Contohnya takut kotor, takut buat benda buruk, takut buat salah. Dan yang kedua kompulsi, iaitu tindakan yang berulang untuk kurangkan rasa cemas. Contohnya basuh tangan banyak kali, cek pintu berkali-kali, cek tempat yang kita kemas tu berkali-kali. Contohnya pintu ni dah kunci, cuma otak ni kita fikir dah kunci ke belum, dah kunci ke belum. Beza OCD dengan perangai ataupun takbiat biasa ni, kalau OCD ni dia boleh ganggu kehidupan dan boleh menyebabkan stres. Kalau perangai biasa ni masih boleh dikawal. OCD ni kalau dah teruk boleh efek kepada kerja, boleh efek tidur, boleh efek emosi juga. Tapi good newsnya, OCD ni boleh dirawat dengan ubat dan juga terapi. So, apa simptom-simptom dia? Nak tahu simptom-simptom dia, boleh follow Yas dulu, lepas tu tunggu video next. Okay, ingat saya itu seni, bukan sekadar rutin.